Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Saudara Nawawi Haji Adam selaku pengerusi majlis, barisan pimpinan Pakatan Rakyat, calon-calon dan penyokong-penyokong Pakatan Rakyat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana semuanya selesai, kita dapat bersama pada tengah hari ini sebelum kita bersurai dalam kerangka kita meraihkan, dalam kerangka janji kita untuk sama-sama bekerja keras bagi memastikan kemenangan kita di seluruh Parlimen Tumpat ini setiap DUN yang ditandingi oleh Pakatan Rakyat dalam pilihan raya pada 5 hari bulan ni. Adik kakak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, memenangkan semua calon-calon Pakatan Rakyat di Tumpat ini adalah merupakan hasrat rakyat seluruh negara. Hasrat rakyat seluruh negara hari ini, sama ada Cina, Melayu maupun India, sama ada yang beragama Islam ataupun bukan beragama Islam. Harapan rakyat ialah untuk menguburkan UMNO dalam pilihan raya pada 5 hari bulan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, 55 tahun UMNO memerintah negara. Kononnya memperjuangkan Melayu, tetapi Melayu entah ke mana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, 55 tahun memerintah negara, UMNO mengkhianati rakyat negeri Kelantan, memperkayakan beberapa kerak pimpinan sahaja, sama ada Melayu, Cina dan India, dan rata-rata rakyat masih lagi miskin walaupun negara kita kaya raya. Jadi peluang yang ada ialah melalui pilihan raya ini, rakyat di seluruh negara, orang-orang luar sebut, ini kalilah untuk kita melakukan perubahan, memerdekakan rakyat negara ini untuk kali yang keduanya. Pegawai-pegawai kerajaan, guru-guru dan semua kaki tangan kerajaan akan dimerdekakan selepas pilihan raya ini. Maka menjadi tanggungjawab kita yang berada di Tumpat ini bersama dengan rakyat seluruh negara, kita memenangkan Tumpat dan rakyat seluruh negara memenangkan Pakatan Rakyat di seluruh negara. InsyaAllah kunci Putrajaya hari ini kita hantar Datuk Usam untuk membuka Putrajaya, diisytiharkan kemenangan Putrajaya. InsyaAllah kita akan mentadbir Putrajaya selepas daripada pilihan raya ini. Untuk sampai ke situ, setiap daripada kita, jangan ada mana-mana pengundi PAS yang tidak berjaya kita temui sebelum 5 hari bulan ini. Dan jangan mengharapkan orang lain. Kita sendiri, setiap orang daripada kita mesti mengambil inisiatif untuk berjumpa. Jangan ada mana-mana pengundi PAS yang didapati diam dan tidak bekerja. Kita berjumpa, kita bertemu, tanya khabar, selesaikan segala masalah supaya mereka bersama memperjuangkan hasrat kita untuk mentadbir negara dan mendaulatkan Islam selepas pada pilihan raya yang akan datang ini. Kita nak sebut sikit. Pertahan Wakaf Baru. Kekal Kelantan. Ubah Putrajaya. Kekal Kelantan. Ubah Putrajaya. Kekal Kelantan. Ubah Putrajaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.